Okey, dia kalau melihat kepada dalam konteks skala kecil, kraf tangan ni antara perkara juga diberi perhatian untuk orang kata melengkapkan lagi produk-produk pelancongan di peringkat labuan. Di mana di peringkat Perbadanan juga Jawatan Wilayah Persekutuan kita telah berjumpa dengan 3 persatuan besar-besar yang melibatkan 27 penggerak kraf tangan ini yang kita dah berbincang dan kita akan adakan satu pusat kraf tangan labuan di salah satu premis Perbadanan yang akan dijadikan satu pusat untuk persatuan ni mempamerkan produk-produk kraf tangan dan pada masa sama juga kita sedang mengenal pasti dan juga untuk establishkan jenama labuan itu sendiri, LAWA. Maknanya LAWA ni hari itu kita namakan satu brand LAWA ni kepada produk-produk di wilayah persekutuan. Perkara ini telah bersetujui di peringkat GROP dan akan dibuat perasmian dalam masa terdekat untuk meningkatkan lagi value add kepada satu produk-produk kraf tangan sendiri dan kita ada jenama yang telah khusus kepada produk Labuan. Antara kraf tangan yang paling diminati di Labuan adalah batik linuk dipanggil. Batik linuk ni satu produk batik yang menggunakan ambuyat. Kalau di peringkat Terengganu Kelantan dia gunakan kanji untuk tekap tu kan. Tapi di Labuan dia guna ambuyat sebagai media untuk salah satu pembuatan untuk cetak batik itu sendiri. So itu yang unik di antara produk yang sering mendapat tempahan di luar. Dan dari segi penjaja, so dari konteks penjaja ni saya rasa banyak kita beri keutamaan kepada penjaja di mana program-program yang kita buat di peringkat Labuan memang kita prioriti kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contoh, kalau sambutan Hari Wilayah itu sendiri, lebih kurang dalam 300 penjaja mendapat manfaat untuk melaksanakan aktiviti perniagaan selama tempoh seminggu di Labuan. Itu baru satu program. Mana kami ada 40 program. So saya mengandaikan 40 program boleh disertai oleh semua penjaja di Labuan. Sebagai contoh, di Bazar Ramadan. Bazar Ramadan kita ada 7 pusat Bazar Ramadan. Labuan Walk, Medan Selera Durian Tunjung, Matrikulasi Peladang, di Taman Damai Layangan, Tanjung Aru. Maknanya di Labuan Walk saja 232 penjaja kecil untuk satu bazar. Yang lain tu macam Durian Tunjung ada 41. Maknanya tiap aktiviti di Labuan tu memang peniaga kecil mendapat manfaat ni.